Cuba fikirkan, pernah tak ada tengok seorang kanak-kanak dan rasa terpegun? Macam mana agaknya daripada bebelan yang comel tu, tiba-tiba je, boom, dia boleh bina ayat yang lengkap. Nampak macam magic kan? Tapi sebenarnya, ada sains di sebalik semua ni. Dan hari ni, kita akan bedah siasat rahsianya. Bayangkan ni, seorang bayi, tak ada buku teks, tak ada guru formal, tapi dalam masa beberapa tahun je, dia boleh kuasai bahasa ibundanya dengan fasih. Macam mana benda ni boleh jadi? Soalan ni lah, yang dah lama buat para saintis dan pendidik garuh kepala. Sebenarnya kan, tak ada satu jawapan yang mudah pun. Ada beberapa teori utama, ada yang macam berlawan antara satu sama lain, ada pula yang saling melengkapi. Jadi, untuk beberapa minit seterusnya ni, kita akan jelajah semua idea-idea ni. Kita akan tengok macam mana setiap satu cuba selesaikan teka-teki bahasa yang kompleks ni. Okey, so inilah plan tindakan kita. Mula-mula, kita akan tengok idea yang kata bahasa ni datang dari luar. Lepas tu, kita akan persoalkan pula, mungkin kita memang dilahirkan dengan kebolehan ni? Kemudian, kita akan dalami macam mana minda kita proses semua ni secara aktif. Dan last kali, kita akan kumpul semua ni dan tengok gambaran besarnya. Jom kita mula. Okey, bahagian pertama, kita fokus pada satu idea ni, bahasa tu bukan benda yang sedia ada dalam diri kita, tapi sesuatu yang kita kutip dari dunia sekeliling. Jadi, persoalannya, adakah ia semata-mata pasal tiru-meniru dan berinteraksi je? Dari luar ni, ada dua kem utama. Yang pertama, behaviorisme. Teori ni anggap belajar bahasa tu macam kita latih haiwan peliharaan. Sebut susu, dapat susu. Ulang lagi. Simple je kan? Kita tiru, kita dapat ganjaran. Tapi, ada pandangan lain. Teori interaksionalis pula kata, bukan macam tu. Kita belajar bahasa sebab kita sebagai manusia ada desakan untuk berhubung, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan kat sinilah kita nampak perbezaan ketara dalam dunia sebenar, contohnya dalam bilik darjah. Kalau ikut fahaman behaviorism, kita akan nampak banyak latih to be, hafal perkataan berulang-ulang kali. Manakala, kalau ikut interaksionalis, ia lebih kepada galakkan perbincangan, kerja kumpulan, main peranan, sebab bagi mereka, bahasa tu hidup bila kita berinteraksi, bukan bila kita menghafal. Dua pendekatan yang sangat berbeza kan? Okey, sekarang jom kita pusing 180 darjah. Macam mana pula kalau jawapannya bukan kat luar sana, tapi ada dalam diri kita sendiri? Nah, bahagian kedua ni akan teroka idea yang mungkin kita ni memang dah diprogramkan untuk bercakap sejak lahir lagi. Punca idea ni datang daripada seorang pemikir hebat, Noam Chomsky. Dan idea dia ni memang radikal pada masanya. Dia kata kita semua lahir dengan Language Acquisition Device atau LAD. Bayangkan macam ni lah, otak kita ni dah ada sistem operasi khas untuk bahasa. OS ni tak adalah terus install bahasa Melayu atau Inggeris, tapi dia faham peraturan asas semua bahasa di dunia. Macam mana nak susun subjek, kata kerja, objek. Jadi tak kira anda lahir kat mana pun, otak anda tu dah siap sedia nak download bahasa tempatan. Jadi, adakah kebolehan berbahasa ni satu app special dalam otak kita? Teori mentalist kata ya dengan LAD tu tadi. Tapi, teori kognitif yang dipelopori oleh Jean Piaget ada pandangan lain. Piaget cakap, bahasa ni tak adalah istimewa sangat. Ia cuma salah satu hasil daripada perkembangan pemikiran kita secara umum. Senang cerita macam ni, budak tu kena faham dulu konsep benda tu dah tak ada. Sebelum dia boleh sebut perkataan habis. Maksudnya, pemikiran datang dulu, bahasa ikut kemudian. Kesan dia dalam bilik darjah? Sangat jelas. Kalau anda seorang guru yang percaya pada mentalisme, anda akan banyak galakkan murid jadi kreatif, bina ayat sendiri, sebab anda percaya diorang dah ada software asas tu. Tapi, kalau anda lebih kepada kognitivis, anda akan pastikan setiap perkataan baru tu ada kaitan dengan pengalaman sebenar. Contohnya, nak ajar perkataan sejuk, bagi dia pegang ais, baru lekat. Alright, kita dah tengok idea dari luar dan dari dalam. Sekarang, jom kita tengok macam mana sebenarnya proses tu berlaku. Bahagian ketiga ni, kita akan zoom in pada jentera dalam minda kita untuk faham macam mana ia membina dan memproses bahasa setiap saat. Kat sini ada dua lagi pandangan menarik. Konstruktivisme anggap kita ni macam pembina. Kita bukan span yang pasif serak bahasa. Sebaliknya, kita bina sendiri pemahaman kita, bata demi bata, melalui proses cuba jaya. Manakala, psikolinguistik pula, dia macam seorang jurutera yang buka bonet otak. Dia kaji macam mana memori, persepsi dan semua proses mental lain tu bekerjasama untuk membolehkan kita bercakap.
Dan sekali lagi, kita nampak macam mana teori-teori ni beri kesan pada cara kita mengajar. Konstruktivisme contohnya diubah peranan guru daripada penyampai ilmu kepada seorang fasilitator yang cuma bimbing murid dalam penjelajahan mereka. Psikolinguistik pula, ia bagi kita alat untuk analisis kesilapan bahasa murid. Bukan untuk hukum tau, tapi untuk faham macam mana otak diorang proses maklumat tu. Jadi, selepas kita tengok semua teori ni, mana satu yang betul? Mungkin itu soalan yang salah. Daripada kita letakkan teori-teori ni untuk berlawan antara satu sama lain, apa kata kita anggap semua ni sebagai alatan dalam satu kotak peralatan seorang tukang yang mahir? Dan inilah rupa kotak peralatan tu bila digunakan. Seorang guru yang hebat, dia akan guna latih tubi daripada behaviorism untuk mantapkan sebutan asas. Lepas tu, dia akan beralih kepada perbincangan kumpulan yang diilhamkan oleh interaksionalisme. Dia akan cetuskan kreativiti murid macam yang teori mentalis sarankan sambil pastikan setiap pelajaran tu relevan dengan hidup murid, ikut acuan kognitivism. Dan akhirnya, dia akan jadi fasilitator, biarkan murid meneroka sendiri sebiji macam idea konstruktivism. Setiap alat ada fungsinya yang tersendiri. Dan sebagai penutup, jom kita pandang ke masa depan. Kita dah bincang 6 teori utama. Tapi, dengan kemajuan AI yang makin canggih, dengan pemahaman kita tentang otak yang makin mendalam, persoalannya sekarang, adakah kita diambang kelahiran teori yang ketujuh? Teori yang mungkin akan mengubah terus cara kita faham tentang bahasa. Itu soalan untuk kita fikir-fikirkan bersama.